mana saudara? Saya daripada Berita Harian. Oh. Minta komen sikit berkenaan kenyataan Datuk Mustafa Ali kata DAP menggelabah lebih menjelang Muktamar PAS. Saya rasa saya tak mau terlibat dalam kempen parti dalam PAS. So semua serangan-serangan ini saya rasa ada niat untuk itu kempen parti dalam PAS. So saya rasa saya tak mau komen. Dan kalau ada apa pun serangan-serangan yang saya rasa lebih teruk daripada apa yang PAS serang sama UMNO terhadap DAP, yang lebih teruk daripada apa yang PAS serang sama UMNO ialah satu usaha untuk tidak jawab 5 soalan yang saya bangkitkan pada minggu lepas. Dan inilah 5 soalan yang masih tidak dijawab. Dan saya boleh edarkan itu 5 soalan yang saya tanya pada minggu lepas. So itu saja. So saya tak akan jawab dengan serangan pribadi seperti yang mereka lancarkan.